Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung untuk siri yang kedua, pembinaan aplikasi pengurusan sekolah. So, dekat bahagian data ni, kita add semua table yang ada dalam kita punya spreadsheet pengurusan sekolah. So, kita dah add semua. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, kita nak cantikkan kita punya aplikasi ni, kita masukkan ikon. Okay, ikon biasa cikgu gunakan flat icon lah. Cikgu type je, cikgu pilih ikon yang cikgu nak. So, download, free download. Cikgu pilih ikon cikgu nak, cikgu download siap-siap. Okay, so kita pergi dekat pentadbiran, ada butang 3 ni. Edit, cikgu masukkan ikon. Cikgu masukkan ikon. Save. Kemudian kurikulum pula. Save. Ikon untuk hem. Save. Dan co-curriculum. Okey, kita save. Cantik sikit lah. Kita punya ikon. Okey, seterusnya kita pergi, data semua kita dah add, data ni. Kemudian kita pergi pada bahagian, sebelum kita pergi bahagian UX, kita tengok dulu dekat bahagian data ni, klik menu utama, view source. Cikgu pastikanlah bilangan ni sebagai key, label sebagai ikon. Okey, tajuk sebagai teks, UX teks, URL kita ambil URL, penerangan ni long text. Okey, kemudian kita pergi pada UX. Cikgu tengok bahagian UX. Dekat UX ni primary view tu yang ni. Yang dipaparkan dalam kita punya app yang ni lah. Kita nak tukar nama pun boleh yang sebenarnya. Yang ni menu utama. Kita boleh tukar dia kepada katalah pengurusan. Boleh juga. Apa jadi? Nampak tak? Dia tukar pengurusan. Boleh juga. Okay, save. Kemudian bahagian pengurusan yang menu utama tadi tu. For this data, cikgu pilih menu utama. View type ni, cikgu pilih card. Pilih card. Scroll down. Kita ambil list. Kalau foto bentuk macam ni, kita tak nak. Kita ambil list. Kalau foto tengok, dia bentuk macam ni. Ni bentuk foto. So, cikgu ambil list. Yang bahagian title goes here tu, cikgu ambil tajuk. Yang bawah ni penerangan. Okey. Settle satu. Kemudian kita pergi pada behavior. Behavior tu maksudnya perangai dia. Bila kita klik, ke mana dia pergi? Okey, bila kita klik, pentadbiran dah akan pergi pada submenu pentadbiran. Okey. Yang tu kita akan sambung pada siri yang ketiga. Cikgu fahamkan dulu untuk siri pertama dengan siri kedua dulu. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.